Jom sambung isi minyak semua dah. Okey, cukup RM10, RM15, RM16. Ngam-ngam.
sampai lokasi je, kawasan kampung. Biasalah belah-belah sini Pak sini. Oh, sedap martabak dia. Makan. Oh, Lagi ada makan. lain macam rasa dia. Tak pernah rasa. Rugi kalau makan sikit. Ni martabak lain. Oh ini yang panggil martabak Singapura Nama dia apa? Ini martabak Singapura. Semua Singapura. Dia ada satu lagi cawangan dekat yang betul-betul bandar yang Pak Im cakap. Itu dulu sekali. Ni Okey sama ke? Mihun eh? Boleh dia. Siapa nak? Okey sama ke? Mihun. Bagi. Bihun kat mana dah dapat orang tadi? Bihun dapat orang dah. Ni. Oh. Kejap lah. Bihun ada macam ah. Oh. Jadi sekarang ni Macam tak bihun je rasa. Kan? So ya kita try bihun soto tengok. Ni dia punya daging, banyaknya daging dia. Memang betul lah aku rasa tu. Dia ni martabak ni. Oi, nak stop makan. Aku tak makan, aku makan. Memang sedap lah. Kita sambung lain. Tak boleh nak makan pasal aku nak makan yang ni. Tu kan adanya rasa. Ush, mantap lah. Aku dah lama tempat. Kita tengok. Bukan budak. Dia kalau inspection still apa. Suka ada masalah tu dia akan blame Daging dia. biasa aku dapat check lah. Inspect semua. Green lah jalan tanda. Paling. Hey guys, today hari Rabu Rabu besok besok puasa Melangkang Tarawih. So hari ni kita orang ride tak banyak motor lah 10 biji untuk pergi ride kat Melaka. Pulau Kesang, Taman Kesang, tak tahulah nama dia apa. Nama dia warung Warung Surau Tengah. Warung Surau Tengah kita orang rasa dia punya Murtabak Majidi pun kalah lah. Tak challenge. Tapi murtabak dia sedap. So ni kedai dia adalah kampung biasa je lah. Kampung biasa. So kita orang dah park motor kat sini. So daripada depan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 biji motor. 11 biji motor Apple under gang lah. Apple, Apek yang bawa kita orang kat sini. So dia orang makan kat sini, kita orang semua dah habis makan. Kita orang dah habis makan. Menu-menu pun dah ada change semua. So tak menyesal lah, jauh-jauh kita naik kat sini kan. Nak bagi berapa? Daripada 10 nak bagi berapa? 10 per 10 kan. Aku rasa nak bagi 10 per 10. Mantap Sop ni pun aku nak bagi dia 10 per 10 lah. Sop ni 10 per 10. Tanya Pak Bul, nak bagi berapa Red? Kita makan tadi? Daripada 10? 10 per 10 juga betul, semua kata 10 per 10. Ini nak baru 1, 2, seorang lagi. Amin Amin. Okay, berapa nak lagi Red? Dapat 10 out of 10. Betul-betul ni memang Baim. Tahu kan Baim lalu makan sini tempat lain kan, dulu makan tempat lain. Betul. Sekarang Kat sini pun dia punya rasa lagi power. lagi power kan. Ni 12 per 10. 12 per 10 lagi ekstra. Up lagi sebab yang dulunya 10 per 10 kan. So aku rasa lain kali kalau kita ride pergi kat sini lah. Ini tempat dia peaceful. Tak banyak lah macam tempat lain yang viral-viral tu penuh dengan orang datang kan. Kalau kat sini tak ramai orang datang. Kedai-kedai pun kedai-kedai kampung biasa-biasa je tau. Kedai-kedai kampung biasa je tau. Tenang, tak huru-hara, tak ada ramai nak kereta-kereta tunggu kat sini. Macam kau balik kampung lah. Macam kau balik kampung dan kau makan-makan kedai. So kat sini kau kena pukul 7 dah buka dah. Pukul 7 dah buka kan? Buka 7. 7, pukul 10 dah habis lah. Kau datang 7 lah lebih kurang. Ni menu dia. Harga pun harga pasaran biasa lah. Tisu, alhamdulillah. Lain kali boleh singgah lagi lah dia. Terima kasih Baik. So itu je lah aku punya review untuk kedai ni. Fully recommended. Nanti aku share location lah. Warung Surau Tengah type Warung Sungai Tengah. Jangan lupa subscribe, like and share. Step up guys, kita nak balik lah. Terima kasih kepada yang belanja tadi. So kita akan bergambar kat sini So kita akan bergambar di sini dengan sahabat-sahabat semua sebagai tanda kenangan dengan tuai kedai ni. So jom gambar. Gambar dengan dia ni semua. Sebab fakta dah cantik guys. Tak hujan. Cuaca alhamdulillah. Moga memudahkan perjalanan pergi dan balik. Pada kita orang balik lah.
So tu balik, Pak Im dia pergi Batu Pahat, dia balik kampung maupun nenek dia. Yang lain kita akan terus keluar lah, tak jadi singgah dekat Medan Muar. So let's go. Jom. Let's go, jom. Balik suruh terus saya kot sini kot. So balik betul. Tapi tu kat sini lah. Okay baik. Okay baik Terima kasih Terima kasih Ten. Jom jumpa lagi, jumpa lagi. Okay jumpa lagi Terima kasih Dia bawa sekali. Dia bawa sampai Dia masuk Aikro. Aikro. Terus lah boleh? Okay baik. Jom. Okay baik, jumpa lagi Okay baik, terima kasih banyak. Ni baliknya? Balik mana? Mana? Tu balik ke? Okey. Ya bang. Pedas. Okey, jumpa lagi. Gambar. Okey, jumpa lagi jumpa lagi. Alright. Mana? Ni. Tu sikit. Tak nampak.